Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas Quizzes siri kedua. Baiklah, untuk siri ini saya lebih berfokuskan kepada bagaimana kita nak create soalan menggunakan prompt, iaitu arahan melibatkan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah. Jadi untuk hari ini kita nak create menggunakan bagaimana kita nak cari kita nak buat kita punya passage kita help student analyze ni teks. Jadi daripada bahan ni kita ada search quizzes dari library, generate with AI ataupun kita boleh bring your own. Maksud kita guna sendirilah. Jadi hari ini saya nak tunjuk bagaimana kita menggunakan generate with AI. Okey, daripada sini kita dah tahu dah apa yang kita nak isi. Jadi kita kena carilah prompt yang sesuai. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan apa? Jadi kita boleh buat bina bina teks di teks berkaitan dengan teknologi. Teknologi dan teknologi yang memberi impak serta keterujaan kepada murid. Murid agar lebih bermotivasi dalam pendidikan STEM. Teks tersebut hendaklah tidak lebih daripada 250 banyak sangat kan? Jadi kita buatlah 80 patah perkataan. Bantu bina 5 soalan. Soalan terdiri daripada 3 soalan objektif dan 2 soalan subjektif. Jadi bila kita dah buat macam tu kita tengok output kita nak buat dapat English ke apa. Kalau kita rasa kita nak buat dalam bahasa Melayu, kita carilah bahasa Melayu. Kalau kita nak buat dalam bahasa ikutlah kesesuaian bahasa apa yang kita nak buat. Kalau macam saya hari ni, saya nak buat dalam bahasa Melayu. So kita carilah bahasa Malay. Genre fiction ke tak fiction? Mana taklah kan. Grade 6. Boleh. Subjek apa? Bukan subjek sini lah. Kita nak guna subjek science. Number of paragraph, 4 paragraph. Boleh. Kalau kita rasa nak buat 5 paragraph, kita buatlah 5, 4, 5, 6, 7. So dalam pilihan kita. So kalau macam ni saya buat 5 paragraph. So kemudian kita dah rasa kita puas hati dengan apa kita punya prompt, apa semua kita generate. Bila kita dah generate macam ni, kita dah nampak dah. Choose 3 ni semua kan. Apa semua yang kita nak buat. Kemudian kita continue. Bila kita dah continue, dia akan jadi macam ni lah. Kita dah nampak. Kan? Dengan dia create terus. Dia cipta menggunakan prompt yang kita minta tadi. Jadi nampak teknologi dan motivasi dalam pendidikan STEM. Jadi kalau kita puas hati ke kita tak puas hati ke dengan soalan ni apa semua. Jadi kita teknologi. So kalau kita rasa nak edit teknologi dan motivasi. Maknanya teknologi memotivasikan. Teknologi memberi motivasi. Memberi motivasi dalam pendidikan STEM. Mencipta motivasi. So macam kita boleh ubahlah. Maksud kita baca teknologi memang paling penting. Ni apa semua. Kemudian kita boleh juga nampak kat sini apa saja yang kita nak buat. Jadi bila kita rasa macam okey ni. Jadi tak. Jadi kalau kita rasa puas hati, kita tengok preview.
Apakah yang kita boleh buat? Okey, preview ni apakah peran teknologi dan STEM? Bagaimana teknologi bantu dalam pelajaran STEM? Penggunaan bilik darjah, bagaimana teknologi melindungi guru? Okey, so kita nak buat 5 soalan saja kan sebab tadi kita buat prompt dia 5 soalan. Ni mana soalan-soalan. So kita dah nampak dah, terus ada jawapan. Kan? Jadi kita dah boleh nampak soalan. Tadi kita minta 3 soalan adjektif. Okey, inilah 3 soalan adjektif. Kemudian kita minta ni ada soalan adjektif. Jadi kalau kita rasa macam, kita nak ubah, kita ubahlah mengikut kesesuaian dan kehendak kita. Jadi bila ni tak ada soal, bila kita kata, tak ada pula kita punya tajuk, tak ada apa? Teknologi, okey, teknologi memberi, teknologi memberi, mencipta, kan? Mencipta motivasi. Motivasi dalam pendidikan STEM. Okey, education, language yang kita dah kata tadi, Malay kan. Carilah Malay yang kita nak buat apa semua ni. Okey, Malay. Public. Okey, contoh kita nak add image from mana yang kita nak buat. Okey, drag here ataupun kita ada upload nak from device kan. Kita boleh pilih lah mana yang kita nak atau kita nak search. Kita boleh search kan, kita minta kat sini. Apa dia? Teknologi. Contoh kita buatlah, kita search. Okey, bila kita dah search kan, apa teknologi. Mana gambar-gambar yang kita rasa kita nak, yang mana yang kita rasa macam puas hati, tak puas hati. Okey, jadi kita tengok. Kita boleh pilih. Okey, jadi jadi kan kita tentu kita nak ambil kat sini, kita provide. Okey. Okey, kalau dia kata tak boleh, so kita tukar. Okey, jadi boleh ke tak boleh, kita tengok berdasarkan, contoh kita ambil soal gambar ni. Okey, dah siap, kita save. Okey, kita dah save dengan maklumat yang kita ada semua ni. Okey, kenapa tak boleh? Kita tengok balik. Boleh ke tak boleh? Okey, boleh. Okey, kalau tak boleh, kita kena replace. Kita replace. Okey, kita replace lah. Teknologi. Okey, kita teknologi. So, kita ingat IT. So, kalau kita rasa benda tu ni mungkin internet lah sebab sekarang tengah hujan kan. Jadi kat sini kita dah buat. Okey, save. Boleh ke tak boleh? Play grade. Saya tak perasan pula kat sini. Okay, contoh kita nak boleh. Okey, so kita save. Bila kita save kat sini semua, kita dah ni, kita publish. Okey. Kita publish, dah siaplah soalan kita. Ni mencipta. Tentu kita mencipta motivasi. Kita nampak dah soalan-soalan yang kita boleh buat. Kita nak buat. Okey, contoh kalau kita rasa macam kita nak edit lagi. Okey, boleh kita edit lah mengikut kesesuaian. Jadi, selamat mencuba dan bertemu lagi kita pada episod akan datang.